Kita sekarang kat rumah Siti. Ini ialah vlog menjadi parents Fitra. Hey. Kita disambut. Yes. Kat tempat jamus dengan tempat budak ni. Weh, tadi diorang bergaduh weh. Mana jalan paling dekat, mana jalan paling jauh. Aku macam budak Banti ni problem ah. tanya kan pemikiran. Tak apa Mal, aku dalam. Aku sini. Aku berenang kot. Kau budak dah budak tau. Misconception. Tak payah tahu. Kelam dah budak ni. Kelam je. Orang lain ni. Oh, ni pun pakai. Cuba pakai. Ali, tolonglah dia ni, Ali. Dia ni memang wanita yang tidak berkebolehan sekarang ni. Baik sikit. Sekarang ni. Cantik lah rating ni. Cantik. Okay guys, hari ni kita orang berada dekat ATM ATM Shah Alam. Sebab kita orang jadi parents Fitra. Kita akan masuk Dewan. Kita orang convo tahun depan guys. Wah, cantiknya lighting. Okay, kita orang parking kat atas sana tadi. Sekarang nak berjalan. Weh, kaki aku sakit lah. Sebab luka. Siti. Kita orang on the way nak pergi masuk Dewan untuk Fitra. Yep. Kita orang akan cheerkan Fitra. Kita akan nyanyi lagu ATM. Walaupun kita orang adalah parent. Tiba. I love my makeup today. You love your makeup today? Yeah, I love my makeup today. Tapi aku lupa letak highlighter actually. You macam matte punya look. Tak ni ibu bapa atau tetamu? Kita orang ibu bapa, Rangkap, kawan, housemate, roommate, unimate. Sebenarnya kita orang kat bawah. Ayo ikuti. Minta lah dia cakap ni. Tahun depan. Semangat wajah seronoknya. Kita jangan mudah terlupa negaraku. Kita orang pun dah jadi alumni tau. Tak convo je lagi. Okay guys, dan tengok convo Fitra. Alhamdulillah selesai. Menjadi ibu bapa Fitra. Ya, kita dah selesai dah tugas kita orang. Ya, kita Nantikan kita punya convo tahun depan, InsyaAllah. Kalau ada rezeki, panjang umur. Lagi panjang apa? panjang umurnya. Kita orang takkan dapat experience benda ni. Sebab kan ni kau ATM tak kan? So ni first and last kita orang menjadi tetamu ataupun parents. So kita dapat duduk kat atas ni. Tengok diorang kat bawah-bawah ni. Semoga semua orang berjaya dunia akhirat. Amin. Let's go. We're going to eat. I'm so hungry. Semalam kita makan yang gepuk. Lepas tu kita sakit perut kan. Aku 2 kali kita tandas weh. Perut aku cedera. Kau tahu tak, pagi tadi nasib baik pagi tadi dah selamat. Kalau tak masalahnya kita tak tahu kenapa Pak Gembos dekat Shah Alam dia lagi pedas daripada dekat Jasin. Why? You know, like you are the same company. Let's go ambil gambar sekejap. Okay, sekarang kita jadi fotografer. Kita ambilkan gambar untuk orang. ya, kita orang kena tolong takkan gambar untuk orang. Sebab orang tak hire fotografer. Mana pun. Sekarang pukul 12.05. Lapar doang guys. Kita beli lodging. Ya. Macam ni rupanya jadi parents lah. Penat weh. Allah, sumpah penat. Ini Fitra. Tak apa-apa. Dan kita orang convo, dia pula datang. Jenuh lah dia dah lagi seorang. Terkumat-kumat dia. Tengoklah siapa ni. Anyang. Bapa. Macam mana tadi? This is my first time masuk dalam kamera Iman. Kau tahu tak nama dia apa? Aku nak letak nama Rocky. Tak nak weh, Rocky dekat tempat kerja aku tu bermasalah tu budak tu. Sumpah. Pula dah. Rocky Ibrahim. Betul-betul ke Rocky nama dia ke? Ya, Rocky Ibrahim. Siapa yang bukan Ibrahim? Okay, kita orang dekat Central ICT. Kita orang dah solat. Sekarang kita tengok wayang. Tak sempat nak makan lah weh. Busy kan? Ya weh. Ni tengok ni bag dia buat apa.
Satu ni ada bawa. Weh, tu nampak terjojol plastik tu. Letak aku punya curtain ni. Baru dah function bodoh. Tak bawa. Kita nak tengok The Conjuring. Apa nama Conjuring? Tapi Conjuring yang terakhir lah. Conjuring yang terakhir pukul 5.20. Iman tepik je. So kita orang tapau makanan, nak seleduk makanan. Maaf Syakak, kita betul-betul terpaksa. Kalau tak, kita tak buat macam ni. Selalunya kita orang beli popcorn. Wayang Fitra belanja sebab dia dah convo. Thank you Fit. Sama. Jom. Ambil aku, tak payah pegang lah. Phone kau mana? Ni. Kita orang hanya breakfast, biscuit, like one keping je. And then kita beli loceng kan. Loceng dalam... Kalau tengok muka tadi record, ya Allah, Muka macam dah setahun tak makan weh. Oh by the way, Arina dengan kita orang. Arina housemate kita orang kat college. So Arina akan ikut kita orang lah. Kita orang akan suka tempat wayang sebab separate. 3-4. Okay, kita nak pergi tengok Conjuring ni Arina. Okay, kita dah spin wheel tadi. Mestilah saya duduk tengah. Saya memang lelaki sebab saya berdoa ke Allah. Saya tengah tepi. Apa tu? Macam mana tu? Okay, sebelah kanan aku Aisyah, sebelah kiri aku Siti. Lepas tu hujung Pik dengan Arina. 5/10. Siti 3.5. Sen tu tak? aku 4 lah, 4. Aisyah rating 5. Dia macam biasa-biasa sebab macam lembab. Lepas tu aku banyak terkejut sebab macam Aku penat dah terkejut dengan si budak Iman ni ha. aku kan Tak terkejut. habis-habis kau tak ada Aku kan terkejut aja. orang cakap apa? Orang selalu cakap tutup mata. Aku tak, aku kena tutup mulut tu tau. Tak masalahnya suruh tutup dua-dua, dia pergi tutup mulut. Mata masih nampak. Aku tak, aku tutup mulut macam ni. Aku siap sumbat macam tu. Tak teriak. Guys, sekarang kita nak pergi breakfast. Pukul apa? Sekarang pukul 9.55. Nak pergi breakfast dekat area rumah Siti. Ada si cakap. Nama tempat dia Sepadan Si Jangkang. Boleh? Guys, kita dah dekat airport. Kita nak hantar Fitrah. Dia naik flight balik ke Terengganu. Lepas tu aku naik bus daripada KLIA pergi KL Central. Bye. Bye-bye. Tengok gampit tau. Kita dah redeem tiket. Kita nak pergi tandas dulu. Bas kita 1.40. Sekarang 1.30. Nak pergi tandas walaupun sejam je dari KLA ke KL Central, tapi takut jalan jam kan. Kita kan kuat shishi. Okay, kita A6. Kita dah dalam bas. Ni first time aku naik bas dari KLIA, KLIA 2 pergi KL Central. Masalahnya tiket nombor dengan nombor kat bas ni tak tally, tak sama. So macam aku tak tahu aku duduk si orang ke orang duduk si aku, tak tahu. Sebab semua orang pun macam kenapa lain lah macam tu. 2:40 ataupun pukul 3 lah sampai KL Central. And then from KL Central I will ambil LRT pergi rumah. And then ayah akan ambil. Kita dah sampai KL Central. Aku first time tengok KL Central punya tempat turun bas. Sebab selalu kita naik dekat TBS ataupun berkeliling kan. Kita akan solat jap. Lepas tu kita akan naik LRT pergi Gombak. Tu je lah. Lepas tu balik sampai rumah. Esok kita kerja. Bye-bye.